Assalamualaikum. Jom kita jawab algebra lagi. Okey, jom kita cuba jawab soalan ini. Okey, 2y kuasa 2 tambah 3y kuasa 2. Okey, dan kalau jumpa soalan macam ni, tambah tolak. Apa yang penting? Iaitu sama jenis. Dan yang kedua, sama kuasa. Okey, jadi tengok y. Okey, sama jenis. Y kuasa 2, y kuasa 2. Sama kuasa. Jadi boleh tambah. 2 tambah 3 dapat 5. Y kuasa 2, y kuasa 2, y kuasa 2. Okey. Settle. Okey, senang saja kan? Okey. Kemudian kita buat contoh yang lain. Contoh macam 2ky kuasa 2 tolak 5y kuasa 2k. Okey, tengok k sama jenis. Y kuasa 2, y kuasa 2, k kuasa 1. Kalau tak ada nombor maksudnya 1. K kuasa 1 dan sama kuasa. Okay, walaupun kedudukan k dengan y ni tak sama. Ni k dulu, sini y dulu. Tapi asalkan dia sama jadi sama kuasa, itu saja cukup. Okay, tak perlu sama kedudukan. Jadi boleh tolak. 2 tolak 5 dapatlah negatif 3. Okay, lepas tu bolehlah pilih mana satu. K y kuasa 2 pun boleh. Ataupun negatif. Sekejap. Sini atau ni bukan bahagi. Ataupun negatif 3 y kuasa 2k pun boleh juga. Okay, tak kisah mana-mana. Okay, lepas tu okay, kita masuk bab yang ni. Okay, contoh macam mana kalau 3y tambah 4y tambah 6. Okay, sini y tapi sini tak ada y. Okay, jadi kita nak buat macam mana? Okay, kita asingkan. Okay, kita asingkan lah. Ini kita asingkan. Okay, tengok nombor ni. Ambil dia punya simbol tepi ni sikit. Nombor simbol tepi iaitu tambah ni. Okay, jadi y okay, sama jenis. Y kuasa 1, y kuasa 1. Sama kuasa juga. Jadi boleh tambah. 3 tambah 4 dapat 7. Y1 juga. Y kuasa 1, y kuasa 1, y kuasa 1 juga. Sinilah. Okay, yang ni kita buat apa? Yang ni kita bawa je bawah. Okay, lepas tu biar je macam tu. Okay, senang saja. Okay. Okay, contoh lain. 4k tambah 2k tambah 8. Okay, sama macam tadi. Okay, k sini tak ada k. Okay, jadi yang 8 ni kita abaikan kejap. Okay, jadi kita tengok ni. K sama jenis. K kuasa 1, k kuasa 1. Sama kuasa. Jadi boleh tambah. 4 tambah 2 dapatlah 6. K kuasa 1, k kuasa 1. K 1 juga. Ni tak bawa je ke bawah. Settle. Okay, settle. Okay, seterusnya 6yk tambah yk tambah 7. Okay, sama macam tadi. Okay, sini yk, sini yk. Sini tak ada yk. Jadi, kita abaikan 7 ni. 7 dan tambahan ni kita abaikan sekejap. Okay, kita tengok sini. K sama jenis. Tengok kuasa pula. Y kuasa 1, y kuasa 1. K kuasa 1, K pun kuasa 1. Jadi sama kuasa, sama jenis dan sama kuasa. Jadi boleh tambah. 6 tambah. Okey, apa ni? Tak ada nombor kan? Maksudnya nombor 1 Kalau tak ada nombor maksudnya 1. 6 tambah 1 dapatlah 7. Lepas tu, YK lah. Sebab Y1, K1. Sini pun Y1, K1. Tulislah sini Y1, K1. Sebab dia sama. Okey, yang 7 ni, yang tambah 7 ni buat apa? Tulis dia kat bawah. Okey. Settle. Okey. Contoh yang lain. Okey, contoh macam y kuasa 2 tambah 3y tambah 4y. Okay, tengok sini. Sini y. Okay, sama jenis. Cuma sini y kuasa 2. Sini y kuasa 1, y kuasa 1. Okay, jadi ini dah lain. Okay, ini dah lain. Kita asingkan ni. Okay, kita buat yang ni. Sebab ini y sama jenis. Y 1, y kuasa 1, y kuasa 1. Dan sama kuasa. Sama jenis, sama kuasa 2 ni. Settlekan ni saja. Okey, tambah 3 ataupun positif 3 tambah 4 dapatlah 7y. Y1, y1, y1 juga sini. Ini kita bawa bawah. Macam ni je. Okey. Settle. Okey. Faham kan? Okey, contoh yang lain. Okay, contoh yang lain ini. 3y kuasa 3 tolak 4y tambah 4y tambah y.
Okey, macam tadi juga. Okey, sini y sama jenis. Cuma sini y kuasa 3. Sini y kuasa 1, y kuasa 1. Okey, jadi asingkan yang ni. Okey, jadi ini kita samakan sebab sini y sama jenis, y1, y kuasa 1, y kuasa 1 sama kuasa. Jadi ini boleh tambah. Jadi positif 4 tambah 1 Kalau tak ada nombor maksudnya 1. 4 tambah 1 dapatlah 5. Okey, je betul? Ni tulis je dah balik. 3y kuasa 3. Okey, faham? Okey, settle. Okey, lepas tu buat ini pula. 7k tambah 4y tambah 3y. Okey. Sini k, sini y, sini y. Okey, jadi dah tahulah ini asing, ini beza jadi asingkan. Jadi asingkan ni. Okey, jadi ini boleh tambahkan sebab y sama jenis, y kuasa 1, y kuasa 1 sama kuasa. Jadi tambahlah positif 4 tambah 3 dapatlah positif 7y. Ni 7k. Lepas tu biar je. Inilah jawapan dia. Okey. Settle. Okey, contoh yang lain pula ialah okey ni. Negatif 5k kuasa 2 tambah y kuasa 2 tambah 2y kuasa 2. Okey, sini kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Cuma sini k. Sini y, sini y. Okey, jadi kita tahulah ini kita boleh asingkan. Okey, ni y sama jenis, y kuasa 2, y kuasa 2. Jadi sama kuasa juga. Sama jenis dan sama kuasa boleh tambahlah dua ni. Okey, positif 1 tambah 2 dapatlah positif 3. Y kuasa 2, y kuasa 2, y kuasa 2 juga. Okey, ni bawa jalan ke bawah. Negatif 5k kuasa 2. Okey. Settle. Inilah jawapan akhir dia iaitu negatif 5k kuasa 2 tambah 3y kuasa 2. Okey. Settle. Okey, contoh yang lain. Okey, ni 4y kuasa 2 tambah 3y kuasa 2 tambah 5y. Okey, jadi kat sini y. Okey, sama jenis. Cuma y kuasa 2, y kuasa 2, y kuasa 1. Jadi ini yang berbeza. Jadi kita asingkan yang ni. Okey, sini y sama jenis, y kuasa 2, y kuasa 2 sama kuasa. Jadi kita boleh tambah. 4 tambah 3 dapatlah 7. Y kuasa 2, y kuasa 2, y kuasa 2. Okey, lepas tu ini apa? Tulis je lah bawah balik. Okey, settle. Okey. Okey, baik. Okey, soalan terakhir. Okey, soalan terakhir. Contoh macam. Okey, contoh macam 3y tambah 7 tambah 5. Okey, sini ada y. Sekejap buat lain lah. 3y tambah 7 tambah 5. Okey, sini ada y. Sini tak ada y, tak ada y. Okey, jadi sini je yang berbeza kan. Jadi kita asingkan lah. Okey, sini tak ada y, yang tak ada y. Jadi boleh tambah. Okey, jadi positif 7 tambah 5 dapatlah 12. Ni yang beza ni kita turun je bawah. Okey, sebab ni tak ada y, tak ada y. Jadi dia sama jenis dan sama kuasa lah. Okey, sebab dia tak ada y, tak ada y. Okey, yang ni sebab dia berbeza seorang-seorang kan. Jadi ini bawa ke bawah. Okey, jadi dapatlah 3y tambah 12. Okey. Settle. Okey, kita berhenti sampai sini dulu. Kita jumpa lagi di video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Jumpa lagi.